Reason nombor satu, sesiapa yang dah berusia lebih daripada 50 tahun dan ada macam simptom rasa dengar tapi kurang jelas, kita galakkan dia buat ujian pendengaran. Okay. Reason nombor dua, siapa-siapa yang bekerja di tempat yang berisiko tinggi, tempat bising seperti contoh pegawai polis, tentera ataupun guru, kita sarankan untuk buat ujian pendengaran sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali untuk kita pantau dia punya tahap pendengaran. Reason yang ketiga, kita fokus kepada kanak-kanak. So, ujian pendengaran penting bagi kanak-kanak. Jikalau kita panggil kanak-kanak tu dia tidak berapa responsif. So, ujian pendengaran untuk kanak-kanak penting untuk development bahasa dan juga komunikasi dia di peringkat awal. Bersempena dengan Hari Audiologi Sedunia, saya dengan ini ingin mengajak semua menjaga kesihatan telinga dan pendengaran untuk kita terus berkomunikasi dengan baik.